Sebutan ke-9 satu janjang aritmetik ialah 21 tambah 3P. So, sebutan ke-9 21 tambah 3P. Kalau kita tulis T9 sama dengan 21 tambah 3P. Lepas tu dia kata hasil tambah 3 sebutan pertama adalah 9P. So, hasil tambah ni S lah. So, S3 sama dengan 9P. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, dia janjang apa? Dia janjang aritmetik. Okay, bila janjang aritmetik, formula dia aku kena ingat lah. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Okay, D beza sepunya, A sebutan pertama, N ni sebutan ke berapa? Okay, bila dah tahu formula, tinggal nak ganti and samakan je lah. Okay, yang first ni, T9. Okay, T9. Kalau masuk formula, Tn ni tukar 9, tukar kat mana? Dekat N ni kan? T9 sama dengan A tambah 9 tolak 1D. A dengan D tak tahu, so tulis balik lah. Sama dengan 21 tambah 3P. A tambah 8D sama dengan 21 tambah 3P. Okay, ni yang pertama. Okay, yang second, S3 pula. Okay, S3 ni, N ni ganti. 3 ni, N ni ganti dengan 3. So, dia akan jadi S3 sama dengan N per 2. 3 per 2. Okay, 2A tambah 3 tolak 1D. D tahu tak? Tak tahu. Tulis je balik. 9P. Okay. Sekarang 3 per 2 ni senang kita bahagi tepi. Bahagi tepi yang kita tinggal 2A tambah 2D sama dengan 9P bahagi 3 per 2. Bagi pecahan sama dengan darab terbalik lah. 9 darab 2, 18 bahagi 3, 6. Tak percaya tekan kalkulator. Sama dengan 6P. So, A tambah D sama dengan 3P. Nampak? Sekarang ada sebutan pertama, sebutan kedua. Nak buat apa? Nampak? Bila ada pertama AD ni, kita boleh buat persamaan serentak lah. Okay. So, A tambah 8D sama dengan 21 tambah 3P. A tambah D sama dengan 3P. Okay, kalau kita tengok ni, nampak? A ni boleh buang tak? Boleh. A tolak A dapat kosong. Bila dah tinggal kosong, automatik tinggal D dah. Ni pun tolak nampak automatik kosong. Okay, cumanya kadang-kadang orang confuse. Atas tolak bawah ataupun bawah tolak atas. Dua-dua boleh. Tapi kalau saya akan buat yang besar, tolak yang kecil. So, tolak saya dekat bawah. A tolak A kosong, 8 tolak D dapat 7D. 7D sama dengan, okay, 21 ni dia je. 3P tolak 3P dapat kosong lah. So, kita ada tinggal D je. 21 bahagi 7 dapat 3. Soalan nak beza sepunya. So, boleh stop sampai sini lah. Jawapan dia 3.